So, untuk persoalan ini, aku recommendkan kalau untuk proses pemerapan ataupun jangka berapa lama yang kita kena perap. So, pertama sekali, for my experience, kalau korang dapat parcel yang baru sampai saya dekat korang, rasa dulu parcel dulu. Kalau parcel tu dia rasa macam panas ke, rasa berhaba ke, biar dia peram dulu. Kata korang spray dalam 3 dust selepas buka parcel, perfume. And then korang simpan dalam tempoh 5 ke seminggu lah. Okay, untuk bagi dia proses dalam untuk molekul dalam proses tersebut masak semula, bagi dia dalam tempoh proses matang. Itu utamalah. Yang kedua, ada yang juga peram untuk dapatkan dia punya bauan tu lebih bold dan juga lebih rich, ataupun pemerapan tu proses dia punya ketahanan yang lebih lama, ataupun bila korang peram tu dapat lagi dua-dua tersebut lah. So ada yang sampai dalam tempoh sebulan, ada yang sebulan, ada yang 3 bulan, dan ada juga sampai 2 tahun. Dia sebenarnya bergantung pada diri masing-masing. Macam aku, proses yang paling bagusnya dalam tempoh seminggu lah. Okay, boleh tu pakai. Kalau macam aku pula punya style, aku akan beli 2 botol. Kiranya 1 botol aku akan pakai, 1 lagi botol aku akan simpan dan peram dalam tempoh setahun macam tu, untuk dapatkan kepuasan projection dengan juga dia punya performance dia. Dari segi bawang pun on juga. Itulah pendapat aku tentang proses pemerapan.